Assalamualaikum. Hari ni kawan nak pergi berjalan ke Jengka. Lama tak berjalan ke Jengka ya. Sesekali kita pergi berjalan lah musim. Nak cari barang, nak bawa mak ke pergi beli barang di Medan Jengka ya. Nak pergi ke Jengka dah sekejap. Hari bapak panas nak ya. Oh, jah perlu kan main wei. Poh paling. Jadinya moh kita tengok vlog jalan ke Jengka ya. Meneran dia Jengka hak menarik. Kita tengok di sana. Ngamo derang. Okey, kita dah sampai di Medan Jengka. Jomlah kita tengok. Ke Medan Jengka. Luncur. Ini dia Medan Jengka. Medan Jengka. Jom kita tengok. Kita cari barang Medan Jengka. Meriah Medan Jengka. Lama tak datang sini. Jom kita masuk tengok apa barang yang menarik yang nak kita beli. Yang penting nak cari barang rumah lah untuk mak dalam pasar. Dia bagusnya Medan ni. Yalah, dia buat khusus untuk masyarakat setempat yang cakap dengan harga yang mampu milik lah. Contoh macam pakaian-pakaian ni. Betul tak? Harga mampu milik insya-Allah. Jadi sesekali datang beli barang kat Medan ni rasa seronok. Macam tu lah. Dapat dah barang-barang kita beli dekat Medan Jengka. Okey. Jadi video untuk hari ni vlog kita beli barang dekat Medan Jengka. So kita jumpa lagi di next video. Okey, bye. Popali. Sebelum balik rumah kita singgah dulu dekat Pasar Maghrib. Dia bukan pasar malam tu. Dekat Jengka 21. Jadi kita jumpa dekat next video. Bye bye. Popali.